Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, musim raya ni dah tiba. Kepada warga-warga asing yang dah duduk overstay nak balik, okey, korang pergi serah diri. Ada kes-kes yang terutamanya warga negara Indonesia dia nak balik kampung raya ni kan. Dia pergi guna ejen untuk buat cop. Dia dah duduk sini 2 tahun, 3 tahun kosong. Lepas tu dia pergi bayar ejen RM5,000 ada, RM4,000 ada, RM3,000 ada untuk buatkan cop. Di mana ejen akan buat cop macam baru masuk Malaysia. Padahal dia dah duduk kosong sini. Kadang-kadang kamu buat benda tu dengan ejen, bukan kadang-kadang, memang penipu. Okey? Sampai nak balik nanti, kita jumpa, kita tangkap. Okey? Sebab kadang-kadang ejen ni bukannya pandai mana pun. Senang-senang je kita boleh tahu itu cop palsu ke, buat macam mana. Memang senang kita boleh tahu benda tu, kamu betul-betul datang Malaysia atas cop tu ataupun kamu guna ejen untuk buat. Memang senang untuk dapat tahu. Okey? Jadi daripada kau bazir duit dekat ejen macam ni, baik kau pergi serah diri dekat pejabat immigration, bayar compound atau balik. Tak perlu kau nak buat macam ni. Sebab apa? Kalau kau kena tangkap, hukumannya lebih kurang sama saja, masuk penjara juga. Kau baik kau pergi serah diri, bayar compound. Okey? Faham? Saya nak bagi tahu jadi jangan cuba-cuba nak guna cop palsu, lepas tu nak keluar mengatakan kamu baru masuk Malaysia 2 minggu. Sekali tengok cop tu, cop palsu. Sebab kamu buat dengan ejen. Okey? So, hati-hati.